Pada 10 Jun 1940, dunia sekali lagi bergoncang. Itali akhirnya memasuki Perang Dunia Kedua, berdiri sebaris dengan Jerman, menentang British dan Perancis. Dan apabila Perancis jatuh pada 22 Jun 1940, British kini berjuang sendirian melawan kuasa paksi. Ketika itu, Itali melihat peluang keemasan untuk memperluaskan empayar mereka. Mussolini percaya bahawa British sedang melemah dan inilah saat terbaik untuk merampas wilayah mereka. Itali sudah pun memiliki Libya dan Ethiopia di Afrika. Namun cita-citanya jauh lebih besar, jauh lebih berbahaya. Beliau mahu menyatukan Libya, Mesir dan Ethiopia menjadi satu empayar kolonial Itali yang luas di benua Afrika. Tentara Itali digerakkan dari barat Libya menuju ke timur. Sasaran mereka jelas: Mesir, koloni utama British. Pada mulanya, tentera Itali bergerak dengan mudah melepasi sempadan Libya Mesir tanpa banyak tentangan. Namun, gurun tidak mengenal belas kasihan. Logistik Itali mula runtuh. Bekalan tidak mencukupi. Kenderaan rosak dan komunikasi terputus-putus. Tanpa sokongan yang stabil, kekuatan tentera Itali mula tergugat. Pada 2 Disember 1940, British membuat langkah yang mengubah segalanya. Mereka melancarkan serangan balas besar-besaran yang dinamakan Operasi Kompas. General Wavell kini mempunyai kereta kebal, pesawat dan peralatan yang cukup dan beliau bersedia untuk merempuh tentera Itali habis-habisan. Serangan itu pantas, tepat dan menghancurkan. Dalam masa hanya 2 bulan, British berjaya menawan hampir 2/3 daripada Libya. Kemah Itali tumbang satu demi satu. Persisi pertahanan mereka jatuh tanpa mampu dilawan. Operasi Kompas menjadi tamparan paling besar kepada Itali di Afrika. Hampir seluruh koloni mereka runtuh, termasuk Ethiopia. Dan tindakan tergesa-gesa Mussolini menjadi punca kejatuhan yang memalukan. Beliau bukan sahaja hampir kehilangan seluruh Afrika, malah perang Itali-Greece menyebabkan 2/3 wilayah Albania turut terlepas dari genggaman. Operasi Kompas membuktikan bahawa dalam perang, keyakinan tanpa strategi hanyalah jalan menuju kehancuran.